Korang pernah terfikir tak? Masa kita belajar dulu, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk pra-universiti, masuk universiti, kita dah belajar macam-macam jenis subjek. Dan setiap subjek tu pula, kita dah belajar macam-macam jenis ilmu. Punyalah banyak kita belajar, sampai kita tak tahu yang mana satu yang paling bermanfaat untuk kita. Soalan ni pernah ditanya oleh salah seorang murid terawal, Imam Al-Ghazali. Jadi, apakah jawapan Imam Al-Ghazali? Ada dalam buku ni, iaitu Duhai Anak oleh Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Muhammad Yusra Hulaimi. Buku ni nipis saja, tak tebal mana. Tetapi dinasihatkan surat ni adalah kepada murid dia yang sangat awal. Maksudnya murid dia ni dah lama sangat belajar dengan Imam Al-Ghazali. So bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat mendalam lah. Sebab orang yang baru nak faham, orang yang baru nak belajar tentang ilmu Imam Al-Ghazali, dia akan bagi bahasa yang umum. Tetapi murid dia dah belajar sangat mendalam, sangat bercabang. So bahasa Imam Al-Ghazali ni dia lebih mendalam lagi. Tapi walaupun mendalamnya bahasa Imam Al-Ghazali ni, dia sangatlah sesuai untuk bacaan umum. Sebab ia adalah bentuk nasihat, adalah bentuk doa agar kita dapat manfaat sama-sama lah. Dan apa yang disematkan dalam buku ni, so bagi saya sebagai pendidik, saya rasa lebih terkesan dalam beberapa perkara lah, iaitu tentang memberikan peringatan. Imam Ghazali kata, kalau kita nak memberikan peringatan, dia ibarat ada sesuatu ada sesuatu banjir yang akan berlaku kepada sesuatu tempat. Jadi kalau kita nak memberikan peringatan tu, kita ibaratkan tengah dilanda banjir. So bagaimana kita nak ingatkan orang-orang di kawasan tu? Takkanlah macam, jomlah, ada banjir lah, jomlah kita selamatkan diri. Mana ada macam tu kan? Kita akan rasa macam kecemasan tu. Kita tak ada dah rasa nak menipu orang ke, nak buat apa tu semua ni kan. Kita tak kisah, asalkan kita nak sampaikan peringatan tersebut kepada orang yang sedang kita nak selamatkan. Tapi buku ni dengan cara pengolahan bahasa guru kepada anak murid dia sangat-sangatlah memberi sentuhan yang kasih sayang lah. Bagaimana anak murid tu menyampaikan persoalan dia, kegusaran dia, dan bagaimana guru tu membalas rasa kegusaran tu dengan kasih sayang, dengan menenangkan hati murid dia. Walaupun dari sudut persoalan tu nampak macam tak percaya ke, tapi guru Imam Al-Ghazali tetap memberikan hikmah dia, memberikan wawasan dia secara lemah lembut, kasih sayang kepada anak murid dia. Dan insyaAllah buku ni akan memberi manfaat kepada sesiapa yang membacanya, insyaAllah. Tapi kan, saya rasa saya tak boleh nak kupas panjang lah tentang buku ni, sebab agak susah lah dalam bahasa isi yang disampaikan kepada saya sebagai pembaca umum yang bukan belajar dalam sudut keagamaan. Maksud saya bukan belajar dari sudut topik-topik agama. Jadi saya agak sukarlah untuk memahami setiap terma dalam buku ni. Dan rasanya lebih bagus kalau kita sekadar mengambil secara umum sahajalah. Dan buku ni sangat sesuai lah untuk orang-orang yang memang memahami selok-belok tentang ilmu agama. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.